Tolong tinggalkan kami sendirian di sini sekarang. Kenapa dia mengejar kita? Apa yang dia mahukan? Tidak. Mari kita sembunyi di sini. Cepat. Segalanya telah berlaku dengan begitu pantas sekali dalam sekelip mata sahaja. Pada saat yang sangat memilukan ini, saya benar-benar berasa yakin bahawa dia sudah tidak ada lagi di sini bersama kita buat selama-lamanya. Wah, pasti. Ya, saya dengar dia berlari. Tunggu, mana Stanley? Adakah dia ke sini berlari dengan kita? Adakah dia? Kejap, adakah itu sebenarnya kasut milik Stanley? Dia mungkin ada di sekitar sini. Jom cari dia. Ini memang kasutnya. Tapi tunggu, saya baru perasan. Adakah ini bilik senjata? Patutkah kita ambil ini? Takkan keluar dari bilik ini sebelum saya dilindungi. Hei Nunchaku, saya tahu cara menggunakannya. Baiklah, saya akan tahu cara guna yang ini. Tunggu, kawan-kawan. Apa yang tertulis di sini? Subscribe ya, kawan-kawan. Subscribe channel ini sekarang dan tekan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang video baharu kami. Iwan, tempat apa ni? Oh, kawan-kawan, saya lupa nak beritahu awak. Ini adalah bunker cardboard yang mempunyai semua yang anda idamkan. Apa? Sebuah bunker cardboard? Maksud saya rasa kita akan tinggal di sini sehingga kita jumpa Stanley, jadi mari kita pergi. Wah, sesiapa yang membina bunker ini memang seorang yang genius, tetapi dia boleh menjadikannya lebih tinggi sedikit. Mac Bunker. Ivan, Stanley hilang. Ada badut gila kejar kita. Dan kau cuba makan? Madison, Wira hebat makan sebelum pertempuran terakhir mereka. Ya, betul tu. Kita takkan jumpa Stanley kalau kita tak cukup tenaga. Saya pilih Dunkin Donuts. Tunggu, kenapa aku kena jaga mesin kopi tapi korang dapat donat dan burger? Selamat datang ke McDonald's, kawan-kawan. Dinding pelabuhan, burger sebenar dan juruang terbaik di bandar. Kalau korang tak tahu, sayalah Ivan. Mari kita buat beberapa donat. Donat yang malang. Mari tambah beberapa penyiram dan coklat. Oh, yang ini nampak bagus. Ini. Okey, jom kita semak apa yang saya ada. Sirap, gula-gula, marshmallow, coklat. Adakah ini kotak kedai atau kedai gula-gula? Cuba awak masukkan semua ke pengisar. Mesti jadi minuman sedap. Kawan, patut ke saya terima nasihat pekerja bangka lumpur ini? Rasa macam nak ikut. Sekarang ya, mari kita masukkan inti strawberry. Madison, apa yang kau buat? Okey, Aitam akan mula menyediakan burger saya. Jadi untuk minuman saya akan tambah sedikit strawberry, sedikit pisang, ini, semua ini. Betul sekali. Jadi sekarang kita sudah dapatkan patty kita di sini. Baiklah, dan roti band kita pun ada di sini. Roti, kemudian patty, kemudian roti. Jom tambah sikit lagi. Sekarang bahagian utamanya ialah gula-gula. Baiklah, lebih banyak lagi. Saya selalu bermimpi untuk membuat burger Big Mac saya sendiri dan saya akan menamakannya McEven. Kita akan ambil sos tomato. Lebih banyak lagi daripada ini, saya perlukan lebih banyak cecair. Ivan, awak ada cecair tak? Sudah tentu, saya ada Fanta, Sprite dan Cola. Apa yang anda mahukan? Ibu ambil sedikit Sprite. Kita kacau lah, Nana. Dan sekarang kita mulakan. Lihat saja mesin Sprite itu dalam bunker cardboard yang diperbuat daripada cardboard. Baiklah, sempurna. Ini bukan lagi donat. Ini donat yang direndam dalam icing. Rasanya kita kena campurkan itu. Ya, di mana topi itu? Di mana topi itu? Sekarang kita tambah sedikit mustard. Wah, aduh. Baiklah kawan-kawan, ini sentuhan artistik yang istimewa. Di McDonald's, mereka akan charge untuk itu. Saya bagi anda secara percuma saja. Kawan-kawan, saya nak curi satu donat. Ivan, saya nampak itu. Maafkan saya. Baiklah, ini milik saya sekarang. Saya ada roti ketiga. Sekarang sudah tentu anda kena tambah kentang goreng. Dan minuman kita hari ini ialah Fanta. Kawan-kawan, ini memang hebat. Baiklah, saya rasa itu sudah cukup. Dan pesanan kita sudah siap. Tapi sebenarnya kita tiada pelanggan. Saya tak terfikir tentang itu. Baiklah kawan-kawan, mari kita tengok apa yang kita dapat. Eva, ini untuk awak. Satu untuk Ivan. Dan satu untuk Stanley. Bila kita jumpa dia nanti, dia boleh minum itu. Jadi apa bahan-bahan dalam ini? Okey, jadi pada dasarnya ada Sprite, strawberry, pisang, Skittles, M&M's. Saya Akan cuba pun yang ini. Ya, maksud saya dah cuba yang terbaik. Rasanya sedap. Untuk bantu kami cari Stanley, tekan butang suka. Setiap suka beri kekuatan untuk kami teruskan. Stanley, kami akan datang. Baiklah, Yeva. Apa kata kita buat cabaran? Kita ada 2 burger ini. Siapa yang makan burger mereka paling cepat boleh pilih bilik mana. Kita akan pergi ke bilik seterusnya untuk cari Stan. Stanley di kawasan gelap bunker ini. Kamu semua pula buat makan burger? Gila tu. Hey Eva, semoga berjaya. Apa yang salah? Awak tak suka makan oven saya ke? Saya Sukakannya. 3, 2, 1 teruskan. Ini burger paling kering yang pernah saya makan. Tapi saya boleh makan ini. 2 very boring minutes later. Akhirnya, Jujur Ji, saya rasa awak makan burger itu hanya kerana ia dipanggil Mike Evan. itu juga benar.
Tapi saya yang pilih bilik, jadi jom kita pergi. Nombor 2, mari kita. Ayo sekarang. Satu saat. Baiklah, Madison. Marilah kita bergerak ke bilik yang seterusnya. Saya akan tinggalkan snack itu di sini. Tapi saya tak boleh buka, ia tersekat. Awak satu lelaki di sini. Tunjuk kemampuan awak. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. 3, 2, 1. Ya, kawan-kawan, mari kita pergi. Saya... Akan datang. Wah, memang hebat sekali. Seseorang pasti ada di sini. Seluruh tempat ini sudah terbalik sepenuhnya. Ya, Koleksi Funko Pop yang begitu bagus. Saya ada yang sama di rumah, tetapi jauh lebih kecil daripada ini. Katil, nak regangkan badan, mari cuba. Saya seorang jenuh dan saya sudah pun bagi tahu awak tadi. Tunggu, apa itu ditingkap? Apa maksud awak? Itulah badut itu. Trish, hati-hati, dia akan dengar kita. Apa yang kita buat? Adakah saya telah mematikannya? Tenang. Ya, Akan segera bermula. tak apa, semuanya akan baik-baik saja. Saya rasa kita perlu mencari sumber kuasa dan membaikinya. Tunggu. Itu jam tangan Stanley ke? Dia tidak pernah menanggalkannya. Di mana awak, kawan? Stanley ada di sini. Ada sesuatu yang sangat tidak kena. Kita perlu cari dia. Kawan-kawan, kita kena cari Stanley dan betulkan lampu-lampu tu. Mari bersatu. Dan pergi, datang. Saya tidak nampak apa-apa. Di sana kawan-kawan, di sana. Aduh, apa ni? Saya langsung tidak tahu apa-apa tentang elektrik. Iwan datang sini. Ketepikan. Saya dapat awak. Bagaimana saya boleh melakukan ini? Jadi kawan, saya rasa kita perlu menulis beberapa kod kuasa. Awak pasti awak tahu apa-apa tentang elektrik? Ya, saya pasti. Percayalah, berikan saya 1 minit. Mungkin saya patut cuba kata laluan 676767. Kuasa tak berfungsi. Kadang-kadang anda hanya perlu memukulnya. Ya, Berfungsi seperti azimat. Jom pergi. kawan, lihat corong udara itu. Satu-satunya tempat belum diperiksa. Mungkin Stanley di dalam sana? Baiklah, mari kita semak. Semudah itu? Baiklah kalau begitu. Aduh, rasa ini memang tak selesa. Tunggu, telefon Stanley ni dah mati sepenuhnya. Kenapa dia sanggup tinggalkan telefonnya? Saya tidak tahu. Kenapa dia boleh berada di sini? Mari kita teruskan dan lihat. Ayuh kawan-kawan, ayuh. Wah, sebenarnya tempat apa ni? Wah, cuba tengok ni. Pada kisah-kisah latar belakang ini, malah ada hadiah. Tidak teruk. Jadi ada sasaran besar ini, saya fikir, yang perlu kita kejar dengan alat peledak saraf. Hati-hati Yeva. Dan kemudian ada cawan. Dan saya rasa dengan banyaknya mata yang kau dapat, kau boleh beli sesuatu di kedai. Agak mudah. Jom main. Permainan ini nampak terlalu bagus. Saya perlu mencubanya. Ya, Stanley boleh tunggu. Halakan ke arah Tintin itu, halakan ke arah Tintin itu. Jadi saya ada 125 mata. Saya patut tebus apa ya? Emoji pisang, cendawan, najis. Saya rasa saya nak emoji najis. Nampak seronok. Jadi semasa gadis-gadis berseronok di sana, saya perasan ada popcorn. Jom, cuba sikit. Sos botol memang terbaik. Tunggu, apa itu? Korang semua dengar tak tu? Apa itu? Apakah benda itu sebenarnya? Tolong berikan perhatian dan berhati-hati. Sentiasa berhati-hati. Bagaimanakah pula dengan pendapat anda semua? Bagi pendapat saya pula. Tak tahu. Stanley di sana, perangkap ke? Kita tak boleh berdiri di sini saja. Kita kena masuk ke dalam. Ayo. Baiklah, bila mengapa? Pergilah sekarang, Stanley. Ini adalah hadiah untuk awak. Kemarilah. Mari ikat. Naik. Ikat dia. Begitu rupanya. Krim ini kedengaran biasa. Baiklah, dia sudah terikat. Sekarang kawan-kawan nak tengok apa di sebalik topeng tu. Ya, betul. Jom kita pergi sekarang. Marilah, Stanley. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan di sini pada waktu ini? Apa? Yuk, cuba selamatkan dia. Diusik korang semua. Stanley, ini bukan gurauan yang melucukan. Adakah awak selama itu? Seronok melihat kamu semua menjerit ketakutan, jadi saya teruskan sahaja. Stanley, kami sangka awak diculik oleh orang gila. Wah, sayalah orang gila itu. Jadi anda tahu masuk akal? Awak dah tertangguh. Sekarang teka-teki itu sesuai. Syabas kawan-kawan. Hei, itu hari terbaik dalam hidup awak kan? Lihat, saya tahu. Hari yang paling terbaik. Stanley, kami tak suka. Adakah Tak perasan kamera merata-rata? Nampak seronok sangat, terutama di bilik permainan. Di sana? Adakah kamera? Ya, mana-mana saja. Aduh, ini haram. apa pendapat semua giliran kita pula berseronok? Ya, semoga berjaya, Stan. Jom kawan-kawan. Selamat tinggal semua. Lepaskan, jangan tinggalkan saya di sini. Cuma gurauan je, bagi balik telefon saya. Saya perlu menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Tolonglah, sesiapa, tolong. Aduh.